Pernah tak kita fikir siapa sebenarnya yang pastikan ekonomi negara kita ni sentiasa stabil? Okey, hari ini kita akan kupas peranan penting kerajaan, ibarat seorang penjaga ekonomi yang tugasnya adalah untuk pastikan negara kita terus stabil dan makmur untuk kita semua. Soalan ni kan, dia terus bawa kita ke jantung cerita ekonomi kita. Dan jawapannya, mestilah kerajaan. Kita boleh bayangkan kerajaan ni macam kapten kapal yang mengemudi kapal besar ni mengharungi lautan ekonomi yang kita tahu selalu bergelora. Okey, jadi macam mana kerajaan buat semua ni? Untuk faham, kita akan pecahkan kepada 5 bahagian utama. Mula-mula peranan dia. Lepas tu papan pemuka yang dia guna untuk pantau ekonomi. Kemudian kita sentuh 2 masalah besar, inflasi dan pengangguran. Dan akhir sekali, kita akan buka kotak peralatan dia dan tengok apa alat yang dia ada. Okey, jom kita mula dengan yang pertama. Apa sebenarnya kerja asas kerajaan dalam ekonomi ni? Jom kita tengok. Senang cerita, kerajaan ni ada 3 topi utama yang dia pakai. 1 sebagai pengeluar, 2 sebagai majikan dan 3 sebagai pengawal selia. Gabungan 3 peranan inilah yang bagi dia kuasa besar untuk pengaruh ekonomi kita. Sebagai pengeluar, kerajaan sediakan apa yang kita panggil barang awam. Apa benda tu? Ini benda-benda penting macam jalan raya, sekolah, hospital yang syarikat swasta mungkin tak nak buat sebab tak untung. Jadi, kerajaanlah yang akan sediakan untuk pastikan semua orang dapat guna. Contoh paling senang nak nampak, hospital kerajaan. Macam Hospital Kajang ni, ia sediakan perkhidmatan kesihatan yang sangat penting untuk semua orang, tak kira kaya atau miskin. Inilah contoh terbaik barang awam yang sedang beroperasi. Okey, peranan kedua pula sebagai majikan. Cuba bayangkan pada tahun 2016 saja, kerajaan Malaysia ada 1.61 juta penjawat awam. Ramai tu. Ini menjadikan kerajaan salah satu majikan terbesar dalam negara. Dah tentu impaknya besar pada pasaran kerja kita. Tapi bukan setakat bagi kerja tau. Kerajaan juga sediakan macam-macam faedah. Contohnya kemudahan pinjaman rumah, pencen bila dah bersara. Benda-benda ni semua bagi kestabilan keuangan pada berjuta-juta isi rumah. Dan kestabilan inilah yang jadi tulang belakang kepada ekonomi yang sihat. Dan yang terakhir, peranan sebagai pengawal selia. Yang ni pula kerajaan bertindak macam pengadil dalam satu perlawanan. Dia yang tetapkan peraturan untuk pastikan semua orang main dengan adil, produk yang dijual selamat dan alam sekitar kita terjaga. Pendek kata, dialah penjaga keadilan pasaran. Okey, so kita dah faham 3 peranan utama kerajaan. Tapi macam mana kerajaan tahu bila masa yang sesuai untuk bertindak? Di sinilah papan pemuka ekonomi main peranan. Soalan yang bagus kan? Kerajaan ni tak main agak-agak. Dia ada papan pemuka dia sendiri yang penuh dengan data dan penunjuk ekonomi. Sama macam pilot dalam kokpit, sentiasa kena tengok instrumen untuk tahu keadaan semasa. Salah satu instrumen yang paling penting ialah Indeks Harga Pengguna atau IHP. Benda inilah yang ukur kos sara hidup kita. Cuba tengok, makanan dan perumahan sahaja dah makan lebih separuh daripada belanja bulanan kita. Sebab itulah, bila harga 2 benda ni naik sikit je, kita semua akan rasa bahangnya. Nah, lampu amaran pertama yang selalu berkelip-kelip dekat papan pemuka ni ialah inflasi. Jom kita bedah siasat sikit kenapa benda ni sangat merisaukan. Penting untuk kita faham, inflasi ni bukan harga naik sekali je, tapi dia naik dan terus naik secara berterusan. Senang cakap, nilai duit kita makin kurang. RM10 hari ni tak sama macam RM10 semalam. Kuasa beli kita makin lama makin susut. Secara kasarnya, ada 2 punca utama inflasi. Pertama, bila permintaan terlalu tinggi tapi barang tak cukup. Ini kita panggil inflasi tarikan permintaan. Atau yang kedua, bila kos nak buat barang tu sendiri yang naik, macam harga bahan mentah. Ini pula inflasi tolakan kos. Kena tahu puncanya dulu, baru boleh cari ubat yang betul. Okey, lampu amaran kedua yang kerajaan kena sentiasa pantau ialah pengangguran. Ini satu lagi cabaran besar untuk mana-mana negara pun. Satu benda yang menarik, matlamat ekonomi sebenarnya bukan pengangguran 0% tau, sebab itu mustahil. Sebaliknya, matlamatnya ialah guna tenaga penuh. Maksudnya, kadar pengangguran tu ada, tapi pada paras yang rendah dan sihat, selalunya bawah 4%.
Kalau kita tengok data ni, nampak kan? Malaysia secara konsisten berjaya kekalkan kadar pengangguran bawah paras 4% tu. Ini satu petanda baik menunjukkan negara kita dah capai matlamat guna tenaga penuh. Satu pencapaian yang boleh tahan hebat dalam pengurusan ekonomi. Okey, kita dah tengok peranan kerajaan, papan pemuka dia dan masalah-masalah yang dia kena hadap. Sekarang, soalan paling penting, apa yang kerajaan boleh buat? Jom kita geledah kotak peralatan dia. Mestilah kerajaan tak duduk diam je. Melalui Bank Pusat, dia akan gunakan satu set alat yang power yang kita panggil dasar kewangan. Apa tujuannya? Senang je. Untuk kawal banyak mana duit yang ada dalam ekonomi. Macam kita kawal pilih air, nak laju atau perlahan. Alat yang paling biasa kita dengar ialah kadar faedah. Bayangkan ia macam pedal minyak dengan brek kereta. Kalau ekonomi terlalu panas sebab inflasi, Bank Pusat akan tekan brek. Dia naikkan kadar faedah untuk orang kurangkan berbelanja. Kalau ekonomi lembab, dia tekan minyak. Dia turunkan kadar faedah, galakkan orang pinjam duit dan berbelanja. Alat kedua ni, nama dia Nisbah Rizab Berkanun. Bunyi macam teknikal sikit, tapi sebenarnya power. Ia macam arahan kepada bank. Berapa banyak duit yang diorang kena simpan dan tak boleh bagi pinjam. Kalau nisbah ni dinaikkan, bank ada sikit je duit untuk bagi pinjam, so ekonomi akan jadi sejuk sikit. Kalau diturunkan, sebaliknya lah. Dan alat ketiga, operasi pasaran terbuka. Yang ni pula melibatkan jual beli surat jaminan kerajaan. Bila Bank Pusat jual surat jaminan ni, dia sebenarnya tengah sedut duit keluar dari sistem bank. Bila dia beli balik, dia suntik semula duit masuk. Ini cara paling direct untuk kawal berapa banyak duit tunai yang berlega dalam ekonomi. Walaupun ada semua alat-alat canggih ni, nak urus ekonomi ni bukan kerja senang. Ia perlukan keseimbangan yang sangat teliti, macam orang berjalan atas tali. Jadi, ini tinggalkan kita dengan satu persoalan terakhir. Mengurus ekonomi ni sebenarnya satu sains yang tepat atau lebih kepada satu seni yang halus? Apa pendapat anda? Cuba fikir-fikirkan.